Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah perkenankan kita untuk berada dalam rumahnya yang mulia, Masjid Darul Aman, Singapura. Jangan lupa kita beriktikaf. Nawaitu sunnatul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku niat i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Ya, seperti biasa, marilah kita mulakan dengan kita baca salawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Perhatian kepada yang punya kenderaan supaya dapat dialihkan sebentar kenderaannya. SJU Singapore Johor United 6851S 6851 Singapore. Harap dapat kenderaannya dialihkan sebentar ya. Terima kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala bihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma iftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa'fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT yang telah beri kita sihat walafiat, dapat kita menghadiri majlis kursus haji dan umrah dan juga pengajian kitab fikih. Muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam pelajaran kursus haji dan umrah kita dalam pelajaran minggu lepas, kita telah membicarakan tentang apakah dia persediaan sebelum kita berangkat haji atau umrah. Kita telah mengatakan sebelum seseorang itu berangkat haji dan umrah, persiapan dia pertama sekali ialah dia bertaubat nasuha, taubat daripada sekalian dosa-dosa dia. Dan kalau dia ada melakukan perkara-perkara yang dia berlakukan dosa kepada saudara dia, saudara Islam atau tidak, maka dia minta ampun dan maaf. Dan kalau dia ada hutang, kita bayar hutang dia. Dan demikian juga kita tunaikan amanah. Jangan kita simpan duit orang, jangan kita simpan barang orang. Kalau sekiranya kita ada simpan, kita bagi tahu pada keluarga kita supaya bila kalau kita mati, adalah orang yang mengetahui amanah yang perlu dipulangkan. Dan kita tinggalkan nafkah yang akan kita tinggalkan isteri kita ataupun anak-anak kita supaya mereka tidaklah dia dalam keadaan kesempitan sewaktu kita tidak ada. Kalau ibu bapa kita masih hidup, kita mintalah keridaan mereka, mohon doa restu mereka. Kalau sang isteri yang pergi tanpa suami, maka dia mintalah doa dan juga redha suaminya supaya izinkan dia pergi. Dan demikianlah apabila dia melakukan perjalanan ibadat haji ini, maka hendaklah dia melakukan perjalanan itu dengan bekalan yang halal. Kerana bekalan yang halal itu menjaminkan amalan dia itu diterima Allah. Kalau sekiranya bekalannya haram seperti duit riba ataupun wang interest kita kata, ataupun wang-wang yang tak bersih, maka apabila berlaku demikian, maka ibadat kita itu tak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan sebelum kita pergi memang kita perlu menyediakan diri kita dengan ilmu pengetahuan. Itulah yang sedang tuan-tuan dan puan-puan ikuti pengajian kursus haji dan umrah ini. Sebab semua ibadat perlu kepada ilmu. Kalau tanpa ilmu takkan diterima oleh Allah SWT. Dan kalau sekiranya kita mencari teman perjalanan, kalau sang suami pergi sama isteri atau isteri pergi dengan kawan-kawan dia, itu baik sekali supaya kalau ada sakit pening, ada kesusahan, maka tolong menolong antara satu sama lain. Dan demikianlah juga, iaitu kalau sekiranya dapat kita murah rezeki kita bawalah wang lebih sikit untuk kita bersedekah atau keperluan kita untuk pakai untuk wheelchair kita kalau kita jatuh sakit di Tanah Suci, untuk kerjakan tawaf dan sa'i, itu semua perlu pada wang ringgit. Bawalah lebih sikit wang ringgit kita itu. Dan demikian juga bekalan yang paling penting dari semua bekalan ialah bekalan takwa kepada Allah Ta'ala. Sebab takwa itulah menjaminkan amalan kita tu menjadi amalan yang ikhlas. Kalau sekiranya tidak ada takwa, maka keikhlasan pun tidak ada. Maka sebab itulah diperlukan dia ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Dan jangan kita ada niat yang lain. Seumpama kita niat nak pergi, Mekah ni dah modern, katanya hotel 5 star, katanya Masjidil Haram pun dah aircon. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita ialah datang kerana menyahut panggilan Allah Ta'ala. Bukan kerana hotel, bukan kerana makan, bukan kerana 5 star, bukan kerana aircon, tapi kerana menyahut panggilan Allah. Dan kalau itu semua persediaan sudah kita lakukan, kita pun nak buat pilihan package yang mana kita nak ambil, travel mana kita nak pilih, ustaz mana kita nak ikut. Maka kita solat istikharah, minta petunjuk daripada Allah Ta'ala. Kita semai sunat 2 rakaat istikharah, niatnya aku semai sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah. Kemudian kita baca Fatihah dan Qul-Ya rakaat pertama dan Qul-Ya dan Fatihah dan Qul-Hu rakaat kedua. Dan kemudian kita doalah pada Allah, ya Allah, aku nak pergi haji ni atau nak pergi umrah ni dengan sipulan atau dengan travel sipulan. Kalau baik kau mudahkan, kalau tidak kau gantikan yang lebih baik. Begitulah di dalam makna artinya bila kita berdoa tu. Dan setelah itu kita pun dah buat pilihan dan kita pun sudah sampai waktu hari jadual kita nak berangkat. Maka sekarang kita nak keluar rumah, kita pun nak berangkat ke Tanah Suci. Apakah dia adab-adab keluar rumah? Itulah tajuk kita pada hari ini. Jadi begitulah di tuan-tuan dan puan-puan, secara ringkas pelajaran kita yang minggu lepas. Dan sekarang kita sambung dengan adab-adab keluar rumah. Ya, adab-adab keluar rumah ini seperti mana kita sedia maklum. Sebelum itu kita ada lagi permintaan daripada kawan-kawan kita yang di mana orang yang bertuah, yang berdapat rezeki, iaitu mendapat panggilan, dapat pahala seperti SKM, Singapore Kangaroo Malaysia 443, ya, estima hitam.
harap dapat alihkan sekejap supaya beri laluan kepada kereta yang lain ya. Yang mempunyai kenderaan SKM Singapore Kangaroo Malaysia 443 ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebagaimana kita sedia maklum, ini kita pergi beribadat, sudah tentu kita perlu menjaga adab-adabnya. Jadi apakah adab yang pertama sekali? Pertama sekali ialah kita melakukan solat sunat safar. Solat sunat safar itu dilakukannya dengan kita baca surah Kafirun selepas Fatihah rakaat pertama dan surah Qul Huwallahu Ahad selepas Fatihah rakaat kedua. Itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuatu pun yang lebih utama ditinggalkan seseorang pada keluarganya dari solat 2 rakaat yang dilakukannya sewaktu dia nak berpergian, waktu dia nak musafir, dia sembahyang sunat 2 rakaat. Itu merupakan satu harta yang ditinggalkan untuk kamu, untuk keluarga yang ditinggalkan. Jadi macam mana Ustaz kita nak solat tu? Kita niatkan waktu kita akan takbir Allahu Akbar, aku solat sunat safar 2 rakaat kerana Allah. Aku solat sunat safar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu saja kita niatnya. Tak ada banyak-banyak, tak panjang-panjang ya. Lepas dah habis kita solat, kita pun bacalah ayatul kursi dan surah Li'ila fi Quraisyin. Apa kelebihan kita baca ayatul kursi? Ayatul kursi ni kalau sesiapa baca, Allah akan lindung dia daripada segala kecelakaan dari hari pertama dia berangkat sampai hari dia pulang ke rumah dia. Itu kelebihannya kita baca ayatul kursi. Demikian pula kita baca surah Li'ila fi Quraisyin. Li'ila fi Quraisyin ini adalah surah yang kita bila baca, Allah mudahkan kenderaan kita. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ya, kita takut kalau kapal terbang ni macam-macam boleh berlaku kan. Jadi kita baca surah Li'ila fi Quraisyin, Allah mudahkan perjalanan penerbangan kita, kenderaan bas kita dan sebagainya. Begitulah kelebihannya kita lepas mayang sunat safar itu, kita pun berdoalah kepada Allah Ta'ala. Apa-apa hajat kita, minta Allah mudahkan perjalanan kita, berikan kita sihat walafiat, jauhkan kita dari segala musibah, balak, bencana, dan dijadikan perjalanan kita ni ikhlas, mencari ridha Allah, bukan kena riak atas sesuatu yang lain. Macam itulah dia tuan-tuan, kita pun lepas mayang sunat, kita pun dah siap nak pakaian kita pun berdiri depan pintu rumah kita pun baca doa nak keluar rumah. Allahumma bika tashartu wa bika atasamtu anta thiqati wa rajai. Ya Allah, dengan engkau aku keluar dan dengan engkau aku berpegang. Begitulah kita doa tu, kita minta pada Allah Ta'ala selamat perjalanan kita. Kita pergi kerana Allah dan kita menyerah diri kita kepada Allah Ta'ala. Dan bila kita nak langkah keluar pada rumah, kita pun bacalah Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku menyerah diriku kepada Allah, tak ada daya dan upaya, melainkan hanya dengan izin Allah Ta'ala. Ini doa Bismillah tawakkaltu ala Allah ni bukan hanya untuk kita pergi haji, pergi umrah saja. Bila-bila masa pun, bila kita keluar pada rumah kita nak pergi kerja, nak pergi ke pasar, nak pergi ke masjid, ke mana pun, kita baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kenapa? Kerana itulah doa kita menyerah diri kita kepada Allah. Kerana kita pun tak tahu apakah musibah, balak, malapetaka yang akan tertimpa kepada kita pada masa kita keluar rumah. Tapi yang hanya tahu ialah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dan sudah tentunya saudara mara kita pun mengantar kita ke airport ya, kita pun ucapkanlah kepada mereka selamat tinggal kepada saudara mara kita dan sahabat-sahabat kita dengan kita doakan untuk mereka. Astaudikumullah allazi la tadhi'u wada'i'u. Aku serahkan penjagaan kamu kepada Allah yang tak pernah hilang apa-apa yang diserahkan kepadanya. Kita serahkan Allah Ta'ala pelihara kamu semua, rumah tangga kamu, anak-anak kamu semua. Sebab Allah Ta'ala tu maha pemelihara. Allah maha penjaga. Bagi kaum keluarga pula yang ditinggalkan, dia pun doakan untuk orang yang nak belayar tu. Dia pun doakan astaudi'ukumullah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Aku serahkan kepada penjagaan Allah akan agama kamu dan keluarga kamu dan penutup amalan kamu. Wah Ustaz, banyak sangat doa ni tak hafal lah. Tak perlu hafal tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab kita pun dah siapkan satu buku doa haji dan umrah. Buku kecil saja boleh masuk poket. Dan kita akan hadiahkan pada semua para bakal jemaah haji dan umrah kami. Jadi dia boleh buka, dia bacalah. Dia sebagai rujukan dia. Begitulah
apabila kita nak berangkat tu, nak tinggalkan keluarga kita, sahabat anda kita disunatkan bersalaman. Bersalamanlah. Salam tu hanya kita berpegang tangan saja kita salam. Tetapi bukan berdakap. Dakap tu berpeluk, bukan berpeluk. Berpeluk ni tak disunatkan melainkan kalau kita balik daripada belayar. Tapi biasa juga orang kita dah baru nak belayar pun dia berpeluk pasal dia rasa sayang isteri, suami, anak, adik-beradik, keluarga, sahabat. Itu tak mengapa, tak salah. Cuma tak sunat. Tak sunat tu maknanya apa? Nabi tak buat. Tapi taklah salah ya. Tapi yang sunatnya tu berpeluk tu bila kita pulang daripada belayar. Sebab dah berpisah jauh, berpisah lama. Jadi bila kita pulang tu rasa rindu pada keluarga kita, sahabat anda kita berpeluk. Itu sunatnya. Tapi boleh bersalaman atau kita kata berpeluk tu pada keluarga kita. Atau lelaki sama lelaki, wanita sama wanita. Tapi dengan tunang tak boleh, haram. Kau belum kahwin lagi, belum ijab kabul, nanti dulu, sabar dulu ya. Itu pun jaga juga, jangan sampai kita terlanggar pula pantang larang ni. Nak pergi Mekah tapi buat dosa pula, na'udzubillah min zalik. Begitulah dia perempuan, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berpisah ni, dia sebagai satu peringatan kepada kita. Peringatan apa? Bukan berpisah tu hanya sementara, bahkan kita satu hari akan berpisah buat selama-lamanya. Ya, apa tu Ustaz? Meninggal dunia. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita ni dalam hidup kita ni, kita pun tak tahu kita ni pergi Mekah, pergi Tanah Suci, pergi belayar ni, kita pulang lagi atau pergi buat selama-lamanya. Sebab itulah di sini kita mengambil iktibar, ambil pelajaran. Ini baru aku tinggalkan negeri aku, baru sekejap saja pun aku dah rasa sangat sedih dan sipilu. Bagaimana kalau aku tinggalkan mereka buat selama-lamanya? Itulah dia perasaan kita. Itulah sebabnya kita selalu disuruh ingat akan mati. Mati itu boleh datang pada kita bila-bila masa. Jadi dengan kita ingatkan mati itu, kita pun tidak menyentuh perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan kalau sekiranya kita ada rezeki dalam perjalanan kita atau sebelum kita keluar rumah, kita bersedekahlah. Sebab dengan sedekah itu menolak bala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa maitatasu. Sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah dan menyelamatkan kamu daripada mati dalam keadaan aib. Jadi andai katalah takdir Allah sudah ditulis bahawa kamu akan keluar ni, kamu akan terkena aksiden, kamu akan keluar ni, kamu akan kena malapetaka. Kalau takdir sudah tertulis, tetapi dengan kita sedekah, kita punya sedekah tu tahan takdir tu tak boleh turun. Masya Allah, begitulah dia kelebihannya sedekah. Jadi kalau kita tuan-tuan dan puan-puan selalu susah, sebanyakkan sedekah. Sebab bila kita sedekah tu tahan daripada musibah-musibah yang akan turun kepada kita. Itu kelebihannya sedekah. Jadi begitulah juga sedekah ini akan menjauhkan kita, selamatkan kita daripada maitatasu. Maitatasu itu apa? Mati dalam keaiban. Mati dalam aib itu apa Ustaz? Mati dalam maksiat. Mati dalam buat perkara yang tak baik. Na'udzubillah min zalik. Pergi naik kelab, meninggalkan naik kelab. Na'udzubillah. Pergi dating, meninggal dalam dating pula. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Macam itulah tuan-tuan. Jadi begitulah kita setelah kita bersedekah, kita pun dah baca doa, kita pun dah sembahyang sunat, kita pun sampailah naik kapal terbang. Naik kapal terbang ke, naik kereta api ke, naik bas ke, naik kereta ke, naik motor ke. Setiap kali bila kita naik kenderaan, sebelum kita naik tu kita langkah kaki kanan. Kita naik dengan kaki kanan dan kita pun baca bismillah. Kita pun baca bismillah. Dan bila kita duduk, kita pun baca alhamdulillah subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali. Kemudian kita pun baca lagi subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Menjadi satu amalan kami, iaitu setiap kali bila jemaah tu naik bas maupun dia pergi berziarah ke, pergi umrah ke, pergi haji ke, waktu dia naik bas kita akan bacakan doa ni dan jemaah pun ikut.
Ini baik sekali. Kenapa? Apabila selalu dibaca, insya-Allah mudah-mudahan dia hafal. Balik negeri dia sudah hafal baca doa naik kenderaan. Sebab doa ini sangat baik tuan-tuan. Dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, Nabi pun mendongak ke langit, Nabi senyum. Sahabat-sahabat pun heran. Kenapa Nabi senyum? Maka Nabi jawab, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat gembira apabila hamba tu berkata, فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Ya Tuhan, ampunilah aku. Maka Allah jawab, hamba-Ku tahu tiada yang dapat mengampunkan dia melainkan aku. Allah gembira bila kita memohon ampun dari Allah Ta'ala. Maka dengan itu, balasan gembira Allah tu, Nabi pun mendongak ke langit dan Nabi senyum. Apakah Allah Ta'ala duduk di langit? Maha suci Allah. Allah Ta'ala tu tidak bertempat. Allah bukan duduk di langit. Seperti mana kita solat, kita menghadap kepada Kaabah. Bukan Allah Ta'ala duduk kepada Kaabah. Tetapi Kaabah tu sebagai kiblat kita solat. Begitu juga doa ini kiblatnya di langit. Sebab tu kita tadah tangan ke langit. Kenapa? Kiblat doa itu di langit. Kiblat solat itu menghadap pada Kaabah. Itu beza tuan-tuan dan puan-puan ya. Bukan makna Allah duduk di langit. Kenapa Ustaz Allah tak duduk di langit? Kerana Allah yang menjadikan langit. Dan Allah sudah sedia ada sebelum ada langit. Sebelum ada segala-galanya Allah sudah ada. Di mana? Tak ada tempat pun. Mana ada langit? Belum ada lagi pun. Jadi Allah Ta'ala katakan kun, jadi langit. Jadi langit. Kun, jadi arash, jadilah arash. Begitulah semua yang ada di dalam makhluk dunia ini adalah ciptaan Allah yang kita namakan makhluk. Dan semua ini adalah baru dicipta, baru dijadikan. Yang Allah Ta'ala sudah sedia ada. Dan sedia ada Allah Ta'ala, tidak ada tempat pada masa sedia ada Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah di sini bagi kita umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengatakan Allahumma wujudun bila makan. Allah Ta'ala tu ada tanpa bertempat. Jangan kita ingat Allah duduk kat langit. Jangan kita ingat Allah duduk atas arash. Maha suci Allah daripada bertempat. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Bagi orang yang musafir, kalau dia belayar jauh lah. Selain daripada dia naik kenderaan, dia baca doa naik kenderaan tu kan. Naik kenderaan tu macam kita nak pergi office, kita nak pergi masjid, nak pergi belajar, pergi kerja. Tapi kalau kita nak pergi musafir belayar jauh, selain daripada baca doa naik kenderaan, kita baca doa safar. Apa tu doa safar? Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, engkaulah teman aku dalam safar. Wal khalifatu fil ahal. Dan engkaulah penjaga saya di dalam keluarga yang aku tinggalkan. Jadi kita serahkan diri kita pada Allah Ta'ala. Dan doa tu dibacalah sampailah akhir doa tu. Tetapi kalau sekiranya waktu kita pulang negeri kita, pulang ke mana-mana lah kita pulang daripada pelayaran kita baca doa safar tu dan kita tambahkan lagi dengan aibun, taibun, abidun, li Rabbina hamidun. Kami kembali dan pulang dalam keadaan bertaubat, beribadat serta memuji kepada Tuhan kami. Itu tambahan bagi kita yang waktu pulang. Selepas daripada doa safar, doa pelayaran, lepas tu kita bacalah doa, iaitu doa untuk kita kembali ke tanah air kita. Begitulah para jemaah sekalian, bila kita bergerak dengan penuh sungguh-sungguh minat hati kita, sungguh gembira dengan semangat. Kenapa? Sebab kita nak menghadap pada kekasih kita. Siapa kekasih kita? Rasulullah SAW. Siapa kekasih kita? Ialah rumah Allah, Baitullah, Kaabah Al-Musharrafah. Kita nak menyahut seruan Allah Ta'ala. Jadi dengan penuh rasa gembira kita bila kita berangkat belayar tu. Maka di situ kita jagalah diri kita. Kita banyak-banyak berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala memudahkan kita. Sebagaimana Allah mudahkan kita bergerak di dalam dunia ke rumah Allah, maka dimudahkanlah kita untuk dapat melihat zat Allah yang mulia, iaitu di yaumul akhirat kelak. Kita mintalah pada Allah kemudahannya. Dan teruskanlah banyakkan doa dan banyakkan zikir, banyakkan selawat, banyakkan baca Quran ya, dengan penuh khusyuk, dengan penuh rendah diri, perasaan diri bimbang kita. Bimbang apa? Bimbang kalau sekiranya Allah Ta'ala tak terima kedatangan kita. Selalu kita rasakan malu kita pada Allah. Aku nak pergi ke tanah suci, tapi diri aku sendiri pun tak suci lagi.
aku nak pergi tanah yang mulia, tapi aku sendiri kotor dengan dosa. Itulah perasaan kita bawa. Bukan dengan rasa, orang tu tengok aku lah, aku nak pergi haji, orang tengok aku pergi umrah. Itu rasa megah pula. Jangan kita rasa perasaan megah. Sebab kita tak tahu ibadat kita ni, apakah diterima Allah ke tidak. Begitulah dia dalam pelayaran kita tu. Kita kalau sekiranya dah penat berzikir, baca Quran, kita pun tidurlah, rehat-rehatlah ya. Jangan kita buang masa dengan tengok wayang-wayangnya dalam TV tu ya. Maklumlah dalam flight ini, dalam penerbangan ada TV, ada macam-macam wayang-wayang dia. Jangan kita sibuk dengan perkara-perkara yang sia-sia, yang tak ada manfaat. Kita nak pergi tanah suci, tapi masih lagi minat dengan dosa, dengan mengenai perkara yang tak baik. Astaghfirullahalazim. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan dalam perjalanan kita, jangan kita lupa, jagalah waktu solat kita. Jangan sampai kita tinggalkan waktu solat kita. Walaupun kita dalam belayar pun, kita nak pergi Mekah ke, pergi Madinah ke, atau pergi haji ke umrah ke, tetap solat tak boleh kita tinggalkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara." Sesiapa yang meninggalkan satu solat dengan sengaja, maka telah jadi kafir yang nyata. Na'udzubillah, jadi kafir. Na'udzubillah. Jadi sebegitulah dia tuan-tuan, orang yang meninggalkan solat. Pesan adik-beradik kita, kawan-kawan kita, apalagi kalau anak-anak kita pula yang cuai, yang lengah-lengahkan solat. Oi, jangan kelengahkan solat. Satu solat kau tinggalkan, boleh jadi kafir. Na'udzubillah zalik. Dalam mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, orang yang tinggalkan satu solat, hukumnya tu disuruh bertaubat. Kalau dia tak mau taubat, dipancung kepala dia. Macam tu sekali, sebab dia sudah jadi kafir. Tetapi dalam mazhab Hanafi, kalau orang yang meninggalkan satu solat, dipenjarakan dia, suruh dia taubat. Kalau dia tak mau taubat, bagi dia makan rumput saja, seperti haiwan. Haiwan lagi baik daripada engkau. Haiwan dia tidak diberi akal, tetapi kau diberi akal, diberi nikmat, tapi kau masih lagi tidak mau sujud pada Allah Ta'ala. Itulah hukumannya orang yang meninggalkan satu solat. Bagaimana kalau sekiranya dia meninggalkan beberapa masa, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Allah Ustaz, masa dulu saya muda-muda, saya tak solat pun. Bertaubatlah kita pada Allah, minta ampun pada Allah. Innallaha ghafur rahim. Allah Ta'ala tu sama pengampun. Dan solat ini perlu kita lakukan pada waktunya. Jangan kita melakukan solat lepas waktunya. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala ada sebut, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu telah diwajibkan ke atas orang beriman pada waktu-waktu yang tertentu. Kalau sekiranya waktu zuhur, daripada zuhur sampai asar. Kalau waktu asar, macam kita sekarang ni, daripada asar sampai masuk maghrib. Kalau sekiranya dia sembahyang zuhur lepas pukul 5 petang, itu bukan zuhur lah, itu asar. Aku belum sembahyang zuhur lagi. Habis ni sembahyang apa ni? Sembahyang qada. Yang ingat tuan-tuan, sembahyang qada ni, kalau sekiranya kita tak cukup syaratnya, kita berdosa. Apa sabda Nabi SAW? Siapa yang meninggalkan satu waktu solat walaupun dia mengqadanya, maka dia duduk dalam api neraka selama satu hukbah. Satu hukbah tu selama 80 tahun. Dan satu hari dalam neraka seperti 1000 tahun dalam dunia. Allah, siapa sanggup satu waktu solat yang dia tinggalkan dengan sengaja, walaupun dia mengqadakannya, dia akan duduk dalam neraka selama satu hukbah. Satu hukbah tu 80 tahun. Mana 80 tahun dia akan duduk dalam neraka. Dan satu hari dalam neraka seperti 1000 tahun dalam dunia. Umur kita tak sampai 100 tahun pun. Macam mana 1000 tahun? Itu kalau satu solat. Kalau 2, kalau 3. Kalau berpanjangan dia buat macam tu, tiap-tiap hari sembahyang qada saja. Melainkan kalau dia ada uzur. Uzur tu sahabat tanya, ya Rasulullah, apa tu uzurnya? Uzur tu 2. Iaitu kalau dia tertidur atau dia terlupa. Tertidur atau terlupa. Yalah, dia kerja penat malam, balik shift malam kan. Jadi dia nak dah kunci jam semua, dah set dia punya alarm, tapi tak terbangun juga. Tiba-tiba bangun, Allah, dah pukul 7.30, dah habis subuh. Itu dia tertidur. Tertidur ni dia kadang-kadang, jarang-jarang. Bukan tiap-tiap hari tertidur. Tiap-tiap hari sembahyang subuh pukul 8. Tiap-tiap hari sembahyang. Mana subuh pukul 8? Subuh pukul 5.30 lah. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Ustaz, saya tertidur.
Tertidur tu kalau sekali-sekala tak apa. Tapi kalau dah selalu tertidur, kena cari sebab kenapa aku ni tak boleh bangun subuh. Kalau sekiranya kita nak pergi kerja, kita boleh bangun pagi-pagi boleh bangun. Tapi kalau nak semayang, kenapa boleh tertidur pula? Oh, sebab saya selalu tidur lambat. Kalau gitu, kalau tidur lambat, menjadi haram kau tidur lambat. Kerana bila kau tidur lambat, kau tak dapat bangun subuh. Macam tu tuan-tuan. Jadi kalau sekiranya kita tidur pukul 1, pukul 2, tak bolehlah. Kau kena tidur sebelum pukul 12, pukul 11. Supaya kau dapat bangun subuh. Oh Ustaz, saya kerja malam lah. Sebab tu saya tak dapat bangun subuh. Saya mengantuk, tak tahan. Kalau macam tu, kena cari kerja yang tak kerja malam. Ustaz, saya sekali-sekala saja. Sekali-sekala kerja malam, okey, dimaafkan. Itu kalau terpaksa. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Pokoknya di sini, kita tak boleh menyerah. Apa nak buat, saya kerja malam, jadi saya tak bangun subuh. Berdosa kita sebab solat pada waktu itu adalah satu kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu telah diwajibkan ke atas orang mukmin dengan waktu-waktu yang tertentu. Tetapi orang yang belayar ni, dia sudah tentu menghadapi kesulitan sebab penerbangan dia, flight dia punya timing dia berbeza-beza dan dia pergi ke satu benua, satu tempat yang berbeza waktu solat dia. Kemudian flight nak terbang pun nanti kelang kabut nak solat. Maka dengan sebab itulah orang yang mengerjakan dalam pelayaran ini, iaitu orang yang musafir, mereka diberikan keringanan beberapa perkara. Apa dia tuan-tuan? Itulah tajuk kita sambungannya, iaitu solat orang musafir pada bab yang keempat. Solat orang musafir bab yang keempat. Jadi dalam musafir ini, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safar qit'atun minal azab. Pelayaran itu merupakan secebis daripada azab. Azab tu seksa lah. Susah ya. Kita nak belayar, kita penat, kita letih, kita sakit, cuaca berubah, wang ringgit kita kena curi. Macam-macam lah kesusahan dan kesulitan yang dihadapi oleh orang yang belayar. Sebab itu bagi orang yang belayar, diberikan kemudahan. Solat dia tu, dia boleh dikasar dan boleh dijamak. Dan boleh tayamum. Tayamum tu kalau tak ada air lah ya. Boleh kasar dan boleh jamak. Apa tu kasar? Kasar tu sebagaimana kita mengetahui, ialah kasar tu ialah kita melakukan sembahyang yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itulah dinamakan kasar, iaitu dipendekkan solat dia tu. Sembahyang yang boleh dipendekkan solatnya ialah solat yang di mana? Solat Zuhur, Asar dan Isya ya, yang 4 rakaat. Itulah namanya solat kasar ya. Solat kasar tu dia boleh lakukannya iaitu pada solat yang 4 rakaat. Solat Zuhur, solat Asar, solat Isya. Jadi kalau sekiranya dia solat, dia nak buat solat kasar, aku solat fardu Zuhur, kasar. Kasar tu aku buat 2 rakaat lah. Kerana Allah. Dia kena sebut kasar. Kalau tak sebut kasar, dia tak jadi kasar. Dia jadi 4 rakaat juga. Jadi dia kena sebut kasar. Aku sembahyang fardu Isya, kasar 2 rakaat. Ustaz, saya tak sebut kasar. Saya sebut 2 rakaat. Boleh tak? Jawapannya boleh. Kalau dia tak sebut kasar, tapi dia sebut aku sembahyang fardu Zuhur 2 rakaat. Itu maknanya kasar lah juga tu ya. Itu dibolehkan juga. Jadi untuk orang yang musafir ini, dia boleh lakukan solat kasar, solat jamak itu, walaupun dia musafir tu melancong ke, berjalan makan angin ke, ataupun berniaga ke, boleh. Asalkan tidak maksiat. Nak pergi mana? Nak pergi Bangkok. Buat apa? Nak main judi. Main judi sana. Kau tak boleh sembahyang jamak kasar. Sebab jamak kasar ni untuk perkara yang harus, bukan perkara yang maksiat. Jadi macam itulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi orang yang sembahyang kasar tu, itulah disebutkan tadi, dia hanya pada sembahyang 4 rakaat. Ada pun sembahyang subuh dan sembahyang maghrib kekal seperti biasa. Subuh 2 rakaat kekal. Maghrib 3 rakaat kekal. Tak boleh kasar. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau sekiranya orang yang sembahyang kasar, dia niatkan aku solat fardu Zuhur atau Asar ataupun Isya, kasar kerana Allah. Itulah niat dia tu ya. Kalau nak tambah 2 rakaat pun boleh, tak sebut 2 rakaat pun boleh. Begitulah di dalam kita niat untuk kita solat kasar. Kasar tu dari segi bahasa Arab tu mana pendek ya.
Ada pun sembahyang jamak. Jamak tu makna kita menghimpunkan dua waktu dalam satu waktu. Menghimpunkan dua waktu dalam satu waktu. Apa tu jamak tu? Jamak tu ada dua. Ada namanya jamak takdim, jamak mendahulukan. Mendahulukan solat sebelum waktunya. Macam mana tu? Kita sembahyang fardu zuhur, lepas tu kita sembahyang asar dalam waktu zuhur. Asar belum masuk. Itulah namanya jamak takdim. Sembahyang asar tu didahulukan, dibawa ke dalam waktu zuhur. Itu nama jamak takdim, jamak mendahulukan. Ini umpamanya kalau sekiranya penerbangan Saudi Airlines, tuan-tuan dan puan-puan yang pergi umrah mengikut package kami, kalau naik Saudi Airlines, kita terbang pukul 5 petang. Pukul 5 petang, pukul 4 kita dah mula nak masuk dalam kapal terbang. Kalau sekiranya azan pukul 4, macam mana nak sembahyang asar? Jadi kita sembahyang asar tu dalam waktu zuhur. Kita sembahyang zuhur pukul 1:30. Kita sembahyang di airport. Kemudian lepas sembahyang zuhur, kita buat sembahyang asar pula. Itu namanya jamak takdim. Jadi apabila kita dalam kapal terbang, relax your mind. Tak payah fikir-fikir. Kenapa? Aku dah sembahyang asar dah. Jadi itulah dia kemudahan untuk orang yang musafir. Ya. Jadi untuk orang yang jamak takdim, yang mendahulukan. Ada pula nama jamak takhir, jamak melambatkan, mengemudiankan. Takhir tu macam mana? Seperti dia dalam perlayaran pulang daripada Jeddah nak pergi ke Singapura, dia punya penerbangan sampai pukul 5 petang di Singapura. Dia pun perjalanan masuk waktu zuhur, macam mana nak sembahyang zuhur ni dalam kapal terbang, tak ada tempat ni. Jadi dia pun niatlah, aku nak sembahyang fardu zuhur, jamak takhir dengan asar. Niat saja, bukan sembahyang pun. Tapi nanti bila dia sampai Singapura, dia pun dah selesai ambil beg dia tu, dia pun ambil wuduk, dia pun sembahyang zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Itulah namanya sembahyang jamak takhir. Dilambatkan solat itu daripada waktunya ke waktu yang selepasnya. Ini 2 waktu ataupun 2 jamak tu diharuskan untuk orang musafir. Ya. Kalau orang musafir, dia menghadapi masalah timing, masalah penerbangan, masalah perjalanan. Jadi diberikan dia boleh jamak. Baiklah, kalau sekiranya orang yang solat jamak takdim, macam mana caranya solat jamak takdim? Cara solat jamak takdim, pertama disunatkan dia melakukan 1 azan dan 2 kali qamat. 1 azan, 2 kali qamat. Azan, lepas tu qamat untuk sembahyang zuhur. Qamat lagi untuk sembahyang asar pula. Itu macam itulah 2 kali qamat. Itu sunatlah. Itulah yang dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib dia mendahulukan solat yang pertama seperti solat zuhur sebelum asar. Jadi kalau sekiranya dia sembahyang nak jamak takdim, asar bawa masuk waktu zuhur, dia kena sembahyang zuhur dulu, lepas tu baru asar. Kalau dia sembahyang asar dulu, tak sah. Dia kena ulang balik sembahyang zuhur, kemudian baru sembahyang asar. Macam tu. Kenapa Ustaz? Sebab asar belum masuk waktu. Jadi dia tumpang tuan rumah. Tuan rumah tu ialah zuhur. Jadi tuan rumah sembahyang dulu, zuhur dulu. Lepas tu baru dia sembahyang asar. Macam tu juga kalau dia sembahyang isyak dalam waktu maghrib. Dia sembahyang jamak takdim. Dia kena sembahyang maghrib dulu, kemudian baru sembahyang isyak. Jadi begitulah dia wajib sembahyang yang pertama dahulu sebelum sembahyang yang kedua. Yang ketiga, berniat jamak pada solat pertama, iaitu pada solat zuhur atau solat maghrib. Jadi waktu dia solat, dia pun angkat takbir, Allah, aku solat fardu zuhur jamak takdim dengan asar. Dia niat dalam waktu zuhur. Solat zuhur tu dia niat jamak takdim. Itu wajib niat dalam solat yang pertama. Kalau dia sembahyang isyak dalam waktu maghrib, waktu dia sembahyang maghrib, Allah, aku sembahyang fardu maghrib jamak takdim dengan isyak. Itu dia tuan. Jadi dia niat jamak tu pada solat yang pertama. Itu yang paling afdal. Itulah tempat yang dia jatuhkan niat untuk jamaknya. Ya. Tetapi kalau sekiranya dia tak dapat nak jatuhkan niat dalam waktu takbir, Allah, aku solat fardu zuhur jamak. Apa ni jamak ni? Terlupa pula. Akbar. Dah habis nafas dia. Tak sampai nafas dia, dia tak dapat komplitkan dia punya niat jamak. Macam mana tu? Jawapan kita, dia boleh niat jamak tengah-tengah solat pun boleh.
Macam mana tengah-tengah solat? Itu hukumnya harus dia menjatuhkan niat jamak sepanjang masa solat. Seperti dia semayang zuhur tu macam biasalah aku semayang fardu zuhur kasar 2 rakaat kerana Allah. Lepas tu tengah-tengah baca Fatihah, aku dalam hati dia niat, aku semayang zuhur jamak takdim dengan asar. Niat saja gitu. Ataupun tengah-tengah kita tahiyat akhir fil alamina, lepas ni aku nak belayar, bila masa pula nak semayang asar. Aku niat aku semayang fardu zuhur ni jamak takdim dengan asar. Selagi dia belum beri salam, selagi itu dia boleh jatuhkan niat jamak di tengah-tengah solat dia tu yang pertama. Alhamdulillah, itu satu kemudahan yang Allah Ta'ala beri pada kita. Tapi kita pun ada kesilapan pula. Tak ada niat jamak sama sekali. Dalam takbiratul ihram pun tak niat. Tengah-tengah solat pun tak niat. Kenapa? Sebab kita tak tahunya kita nak sembahyang jamak. Lepas Assalamualaikum. Pak Imam pun kata, mari bangun kita sembahyang asar pula. Pak Imam, kita nak jamak ke? Yalah nak jamak lah ni. Allah, saya tak niat lah. Macam mana Ustaz? Saya lupa nak niat. Saya tak tahu nak jamak ni. Jadi kalau sekiranya kita terlupa, Alhamdulillah, ada kaul pula yang mengatakan, kaul tu pendapat lah, yang mengatakan boleh selepas salam solat yang pertama untuk kita niat selagi sebelum mengangkat takbir untuk solat kedua. Jadi kita pun dah beri Assalamualaikum. Pak Imam pun kata, mari kita solat asar pula. Kita pun niat dalam hati kita, aku tadi solat fardu zuhur, jamak takdim dengan asar. Niat saja dalam hati kita. Ataupun kita kata, aku hendak solat asar, jamak takdim dengan zuhur. Apapun perkataan tu yang menunjukkan kita sekarang nak sembahyang jamak asar dalam waktu zuhur. Begitulah dia tuan-tuan. Selagi sebelum kita angkat takbir sembahyang asar kita. Selagi sebelum angkat takbir lah sembahyang asar kita. Jadi itulah dia ketiga cara atau 3 tempat. Pertama, kita jatuhkan niat jamak tu dalam waktu takbiratul ihram. Itu yang paling afdal sekali. Kedua, kita boleh jatuhkan niat jamak tu sepanjang daripada solat kita, daripada awal sampai sebelum kita beri salam pada solat yang pertama. Ketiga, ialah selepas solat pertama, tetapi sebelum kita mulakan solat kedua, kita boleh jatuhkan niat jamak. Itulah dia tuan-tuan. Alhamdulillah, ini pun satu kemudahan untuk kita. Tapi itu yang ketiga tu, itu merupakan satu kaul. Kaul tu maknanya apa? Satu pendapat. Pendapat tu maknanya tidak ramai ulama yang menyokongnya. Tapi kalau darurat, terpaksa, terlupa, Ustaz saya nak niat, saya lupa. Jadi bolehlah kita pakai pendapat yang mengatakan boleh. Dan disyaratkan agar tidak dipisahkan lama antara kedua solat yang dijamak takdim itu. Jika terpisah sekira-kiranya dikerjakan 2 rakaat solat, maka tidak boleh solat kedua yang dijamakkan. Jadi apabila kita solat jamak takdim ni, antara zuhur dengan asar, tak boleh terpisah. Lepas sembahyang fardu zuhur, bangun, terus qamat, terus sembahyang fardu asar pula. Kalau sekiranya terpisah, kita pun lepas sembahyang zuhur, kita pun dapat telefon. Mak dah sampai Jeddah. Mak dah sampai. Berbual si anak ni, tadi mak muntah-muntah dalam kapal terbang kau. Mak pening kepala lah, mabuk lah. Dah berapa minit tu? Dah 10 minit dah. Kalau orang yang sembahyang sunat 2 rakaat, dah selesai dah. Orang sembahyang sunat tu 2 rakaat tu 5 minit pun dah habis. Ini dah 10 minit. Maka sudah batal jamak dia. Dia tak boleh sembahyang asar lagi. Kena tunggu waktu asar, baru kau boleh sembahyang asar. Macam tu. Tak boleh terpisah antara sembahyang yang pertama dengan sembahyang yang kedua. Kalau kita jamak takdim. Ya. Dan kemudian kita dirikan solat asar yang kedua seperti biasa tanpa ada tambahan niat. Jadi bila kita sembahyang asar pula, kita tak ada tambah niat apa-apa. Allahu Akbar, aku sembahyang fardu asar, kasar. Kasar tu 2 rakaat lah. Kerana Allah. Dah. Ustaz tak tambah niat jamak ke? Tak payah. Sebab sudah niat pada solat yang pertama. Dia niat jamak hanya pada solat yang pertama sahaja. Iaitu pada waktu kita solat zuhurnya. Macam itulah tuan-tuan. Dan kemudian dilarang melakukan solat sunat qabliyah dan ba'diyah
di tengah-tengah antara dua solat yang dijamak tu. Lepas sembahyang Zuhur, kita nak sembahyang sunat ba'da Zuhur. Oh no, tak boleh. Kalau you sembahyang sunat ba'da Zuhur, you punya jamak tu tak sah. You punya jamak tak boleh jamak, asar kena tunggu waktu asar. Macam tu. Jadi antara Zuhur dengan asar tu tak boleh sembahyang sunat apa-apa. Kalau nak sembahyang qabliyah Zuhur boleh. Sebelum Zuhur kita sembahyang sunat boleh. Tetapi lepas Zuhur terus kena sembahyang asar. Tak boleh nak sembahyang sunat ba'da Zuhur, tak boleh. Macam itulah hukum dia. Kerana dia disyaratkan tak boleh terpisah. Jadi macam mana praktikalnya kalau kita nak lakukan solat jamak takdim ni? Praktikalnya, pertama kita azan. Azan tu sunat lah ya. Keduanya kita qamat. Qamat pun sunat. Ketiganya kita pun solatlah Zuhur ataupun Maghrib. Dan kemudian lepas tu kita qamat lagi dan kita solatlah Asar ataupun Isya'. Dan kemudian begitulah caranya solat jamak takdim. Senang saja, tak susah. Kalau orang yang dah belajar solat jamak, senang macam ABC, air batu campur je lah. Macam kita tengah hari panas, kita minum sedap airnya. Itulah dia tuan-tuan. Bagaimana pula dengan cara solat jamak takhir? Jamak melambatkan. Jamak takhir, kita berniat untuk jamak solat Zuhur kepada Asar atau Maghrib pada Isya' sebelum keluar waktu Zuhur atau sebelum keluar waktu Maghrib. Macam mana tu? Kita dalam kapal terbang. Penerbangan kita daripada Singapura sampai ke Jeddah, kita sampai pukul 9 malam. Itu flight Saudi Airlines. Jadi bila kita naik kapal terbang itu, kita tengok matahari pun dah tenggelam. Dah masuk Maghrib lah ni. Sekarang nak sembahyang Maghrib macam mana? Nantilah kita sembahyang kat Jeddah lah. Kita dah sampai, kita sembahyang. Jadi sekarang kita niat, aku niat solat Maghrib jamak takhir dengan Isya'. Atau kita niatkan itu, aku hendak solat fardu Zuhur ataupun Maghrib jamak takhir dengan Asar kalau Zuhur ataupun Maghrib dengan Isya' kalau sekiranya solat Maghrib dengan Isya'. Macam itulah tuan-tuan. Jadi praktikalnya bagi kita yang terbang dengan Saudi Airlines, kita akan sembahyang Maghrib jamak takhir dengan Isya' di Jeddah bila kita sampai Jeddah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi niat jamak tu bila? Di dalam waktu yang pertama, waktu Zuhur sebelum masuk Asar. Dalam flight kita pun tengah minum air, kita pun nak tengok, ini dah time ni, dah masuk waktu Zuhur ni. Macam mana nak sembahyang Zuhur ni? Tak apalah, aku niat nak sembahyang Zuhur ni, jamak takhir dengan Asar lah. Itu saja cukup. Tak payah kita nak buat apa-apa kerja, cuma niat kita saja. Dan apabila masuk waktu Asar atau waktu Isya', sunatlah kita azan, kita qamat, kemudian kita dirikan solat Zuhur dahulu dan niat seperti biasa tanpa ada apa-apa tambahan. Jadi bila dah sampai ke Jeddah, kita pun masuklah waktu Isya'. Umpama kita masuk Isya', kita pun sembahyang fardu Maghrib dulu. Kenapa Ustaz Maghrib? Boleh nak pilih Maghrib dulu boleh, nak pilih Isya' dulu boleh. Sebab dua-dua ni sudah masuk waktu. Maghrib dah masuk waktu dan tadi kita dalam flight. Kemudian Isya' memang dah masuk waktu dah, sekarang kita kat Jeddah. Jadi kita boleh pilih mana satu. Tapi yang afdal, kita pilih ikut urutan dia. Urutan tu mana? Zuhur, Asar, Maghrib, Isya'. Jadi Maghrib dulu, baru kemudian Isya'. Kalau Zuhur dengan Asar, Zuhur dulu, baru Asar. Macam itulah. Kita buatlah. Dan lepas sembahyang kita sampai ke Jeddah ataupun sampai ke Singapura, kita pun sembahyanglah yang pertama dulu. Yang Zuhur dulu, kemudian baru Asar. Dan tak ada niat tambah-tambah. Aku sembahyang fardu Zuhur, qasar 2 rakaat kerana Allah. Aku sembahyang fardu Maghrib, 3 rakaat kerana Allah. Tak ada tambah niat jamak, semua tak payah. Ustaz, tak payah niat jamak. Sebab kita sudah niat dalam kapal terbang, aku nak sembahyang Maghrib jamak takhir dengan Isya'. Itu sudah kira niat jamak dah. Jadi dalam waktu kita takbir, kita angkat, kita nak niat, tak payah niat jamak lagi. Dah selesai dah niat jamak dalam kapal terbang tadi. Masya Allah. Dan tidak disyaratkan yang mana satu dulu. Itu seperti saya katakan tadi lah. Kalau jamak takdim, syaratnya mesti Zuhur dulu sebelum Asar. Mesti Maghrib dulu sebelum Isya'. Tapi kalau jamak takhir, mana-mana boleh dululah. Kalau nak Zuhur dulu boleh, Asar dulu pun boleh. Tak ada syaratnya. Dan tidak disyaratkan ketiadaan terpisah lama antara kedua solat yang dijamak. Tak syarat. Maknanya lepas sembahyang Zuhur, kita dah sampai Jeddah. Pukul 5 petang.
Kemudian kita pun lepas main zuhur, dapat telefon pula. Anak kita telefon. Berbual lama pula, 10 minit pula. Makcik dah berbual lama 10 minit ni. Ini boleh sembahyang jamak tak dengan asar? Boleh. Dia tak syarat. Kenapa? Kerana sebab jamak takhir, dia tak syarat mesti. Dia kata, dia tak syarat jangan terpisah. Jadi kalau terpisah lama pun, diharuskan juga. Ya, itu mudahnya jamak takhir ni. Memang mudah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau sekiranya jamak takhir, satu saja kita perlu. Apa dia? Niat jamak waktu kita dalam pelayaran. Umpamanya, waktu zuhur dah masuk, belum lagi asar, kita pun niat, aku nak sembahyang zuhur jamak takhir dengan asar. Cukup itu saja. Begitu juga kalau kita sembahyang maghrib isyak. Macam kita fly dari Singapura pergi Jeddah. Kita akan lalui waktu maghrib. Aku nak sembahyang fardu maghrib jamak takhir dengan isyak. Itu saja. Tak perlu buat apa-apa. Sampai ke destinasi kita, kita sembahyanglah maghrib macam biasa, isyak macam biasa. Kalau nak buat kasar, niatkan kasar. Kalau tidak, tak ada apa-apa. Macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Sembahyang jamak takdim dan jamak takhir. Ya. Senang kan? Jadi kalau sekiranya orang dah tahu belajar sembahyang, tak payah sembahyang. Tak payah sembahyang? Bukan tak payah tu tak buat. Tak buat sembahyang tu setan. Tapi tak payah tu tak susah. Tak susah sembahyang dia. Kan macam tu. Dalam masalah kita melakukan solat jamak dan kasar ni ada beberapa masalah. Mari kita lihat apa masalahnya. Pertama, semua solat boleh jamak. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Tapi subuh bujang lapuk sampai kiamat. Subuh dia tak boleh jamak. Tapi ada orang jamak subuh dengan duha pula. Mana ada? Itu bukan jamak, itu qada, dosa dia. Itulah tuan-tuan dia. Duha tu waktu lepas terbit matahari. Jadi jangan kita amalkan jamak zuhur subuh dengan duha. Dan salah satunya kasar, satu lagi tidak pun boleh. Kita semayang di Masjid Darul Aman, kita daripada Jurong, kita nak pergi ke airport. Kita singgah Masjid Darul Aman, kita ikut imam semayang zuhur. Kita buat 4 rakaat. Tamam tu mana sempurna 4 rakaat. Kemudian lepas imam beri Assalamualaikum, kita pun sembahyang asar 2 rakaat, jamak takdim. Boleh ke Ustaz? Tadi 4 ini 2. Boleh, harus kita buat macam tu ya. Sah salah satunya berjemaah dan satu lagi tidak. Saya tadi ikut jemaah dengan imam. Kemudian lepas tu imam dah habis, kita sembahyang sendirian. Boleh, tak ada masalah. Dan kalau sekiranya imam tamam, wajib orang musafir tu pun solat tamam juga. Apa tu tamam Ustaz? Tamam tu maknanya sempurna 4 rakaat. Kalau imam sembahyang 4 rakaat, wajib makmum yang musafir itu sembahyang 4 rakaat. Walaupun makmum tu mendapatkan imam pada tahiyat akhir sekalipun. Dia dapat imam tahiyat akhir. Fil alamin innaka hamidum majid, dia pun masuk Allahu Akbar, dia ikut imam. Imam Assalamualaikum, dia pun buat 2 rakaat. Tak sah. Imam tu buat 4 rakaat, kau wajib ikut 4 rakaat. Kenapa? Sebab itulah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau ditanya mengapa orang musafir boleh sembahyang 2 rakaat kalau sendirian, tapi kalau dia bermakmum pada orang mukim tu orang kampung lah. Jawabnya dia kena buat 4 rakaat. Maka jawabnya itu adalah sunnah, cara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi ajar macam tu. Kalau kita menjadi makmum, kita kena ikut imam tu buat 4 rakaat, kita wajib ikut 4 rakaat. Walaupun kita mendapatkannya pada tahiyat akhir sekalipun, tetap kita kena buat 4 rakaat. Baiklah, kalau orang musafir itu berniat kasar, dia niat 2 rakaat, dia berimamkan kepada mukim, orang kampung. Orang kampung tu buat 4 rakaat. Macam mana ni? Kita pun masuk masjid. Masuk masjid di tengah-tengah, kita kata perjalanan daripada Johor Bahru sampai Kuala Lumpur, di Pagoh, di ar dia, tempat rehat. Kita pun masuk masjid, kita pun musafir, kita buat 2 rakaat. Kita nampak orang berjemaah, kita pun ingat, ini buat 2 rakaat ni. Allah, aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat, kasar. Tiba-tiba imam bila tahiyat awal, lepas tu dia naik pula rakaat lagi ketiga. Imam ni buat 4 rakaat lah. Aku ni dah niat 2 rakaat. Macam mana? Jawapan kita, dengan sendirinya niat kasar tu gugur, wajib kita sempurnakan 4 rakaat ikut imam. Sebab ikut imam tu wajib. Jadi itulah dia. Kalau kita tersilap,
kita dah niat kasar, tak mengapa, itu sendiri niat kasar tu jatuh dan kita wajib sempurnakan ikut imam 4 rakaat. Kalau seorang musafir berimamkan seorang musafir yang lain, tidak diketahuinya apakah imam tu berniat kasar atau tamam. Jadi kalau sekira kita satu grup, kita perjalanan kita daripada Mekah pergi ke Madinah Munawwarah, kita berhenti di tengah jalan. Kemudian kita ambil wuduk, kita semayang zuhur. Kemudian lepas tu nak semayang, kita tolak. Kau jadi imam, kau jadi imam. Masing-masing semua tolak. Okeylah, satu orang jadi imam. Kita pun ingat, okeylah dia jadi imam, dia tahulah kita ni musafir. Kita semua semayang zuhur, kita buat niat 2 rakaat kasar. Tiba-tiba member yang jadi imam tu, dia buat 4 rakaat pula. Allah, member ni buat 4 rakaat. Kenapa dia buat 4 rakaat? Dia tak datang kelas hari ini. Dia tak tahu yang dia boleh buat kasar. Habis kita ustaz dah niat kasar dah. Kalau gitu, wajib kita ikut imam 4 rakaat dan niat kasar kita gugur dengan sendirinya. Tak merosakkan solat kita. Alhamdulillah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Dalam masalah nombor 6 nanti tadi, jika imam telah selesai solat tanpa diketahuinya, kita sekarang ikut imam. Assalamualaikum, Allahu Akbar, kita pun ikut imam tahiyat akhir. Kemudian imam Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita tahu tak imam buat berapa rakaat? Tak tahu. Mungkin 2 rakaat, mungkin 4 rakaat. Kalau macam tu, macam mana ustaz? Saya tak tahu ni imam dia buat 2 atau 4. Jawapan kita, wajib kau buat 4 rakaat. Kenapa ustaz? Sebab kalau dia buat 2 rakaat, kau buat 4 rakaat, sah sembahyang kau. Tapi kalau sekiranya dia buat 4 rakaat, kau buat 2 rakaat, tidak sah sembahyang kau. Sebab tak sama seperti imam. Oh, macam tu. Itulah kalau kita tak tahu imam tu 4 rakaat atau 2 rakaat, wajib kita buat 4 rakaat. Melainkan kita yakin dia tu buat 2 rakaat. Kenapa? Sebab kita tahu dia musafir macam kita juga. Biasanya lah ya orang musafir ni, dia buat 2 rakaat sebab dia musafir ya. Itu kalau kita yakin lah ya. Kalau sudah solat jamak di takdim, kemudian sampai tempat tujuannya dan belum masuk waktu solat yang kedua, maka tak wajib diulangi. Dia di Kuala Lumpur, dia KLIA, dia sembahyang zuhur jamak dengan asar. Jamak takdim lah. Pukul berapa? Pukul 1 suku. Dah masuk zuhur. Dia pun terus sembahyang zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Boleh tak? Boleh. Kenapa? Kerana dia musafir. Dia kemudian pukul 2, dia terbang balik ke Singapura. Terbang balik Singapura sampai Singapura pukul 3. Sampai rumah dia pukul 3.30. Pukul 4 baru azan. Mak dia pun kata, oi bangun sembahyang asar. Dah sembahyang mak. Bila kau sembahyang? Ni baru azan. Tadi kat Kuala Lumpur. Dah sembahyang dah jamak takdim. Habis nak kena ulang balik. Tak wajib ulang balik lagi. Sebab kita dah tunaikan solat kita sempurna cukup syarat. Maka sah solat kita. Tak perlu kita ulangkan lagi. Boleh seseorang tu melakukan solat jamak dan kasar setelah dia keluar dari kawasan perkampungan untuk pelayaran yang jauh. Bila kita boleh mula sembahyang jamak kasar? Jawapannya setelah kita keluar daripada perkampungan kita. Ustaz, mana zaman sekarang ada kampung? Memang tak ada kampung. Tapi estet perumahan tu, itu kira kampung kita lah. Estet perumahan Marine Parade, estet perumahan Eunos, estet perumahan Tampines, estet perumahan Jurong. Itu semua kira perkampungan kita. Jadi kalau kita daripada, misal kata kita datang daripada Jurong, kita nak sembahyang jamak kasar, nanti dulu kau keluar daripada kawasan perumahan estet Jurong kau sampai kat Eunos, baru kau sembahyang jamak dan kasar. Selagi kau dalam kawasan rumah kau, tak boleh sembahyang jamak dan kasar. Itu dia punya syarat dia. Mesti kita keluar daripada perkampungan kita. Ataupun kita sampai ke Changi Airport. Sampai Changi Airport, kita pun sembahyang zuhur dan asar, jamak dan kasar. Boleh. Jadi bila kita sembahyang zuhur dan asar, jamak dan kasar, kita sembahyang kat Changi Airport, kawan-kawan yang hantar kita pun, adik-beradik kawan kita pun nak sembahyang juga jamak dan kasar. Oi, aku nak belayar ke orang ni tak belayar. Tak boleh, tak boleh. Yang boleh orang yang nak belayar jauh. Itulah yang dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Anas, aku solat zuhur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah 4 rakaat dan di Zulhulaifah bersama Nabi 2 rakaat. Waktu Nabi dengan sahabat nak berangkat pergi ke Mekah buat umrah, kemudian Nabi sembahyang zuhur 4 rakaat di Madinah, dalam Madinah lah. Kemudian lepas zuhur, Nabi pun berangkat pergi ke Mekah. Tapi singgah di Bir Ali. Bir Ali itu tempat jatuh niat. Maka Nabi pun sembahyanglah asar 2 rakaat.
Tapi Bir Ali sudah keluar daripada perkampungan Madinah. Kawasan perkampungan Madinah, dia sudah keluar. Jadi sudah kira musafir. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Orang yang boleh sembahyang jamak dan kasar ni, apabila dia sudah keluar daripada perkampungan perumahan dia. Ya. Dan dibolehkan dia solat jamak asar dengan Jumaat. Flight kita hari Jumaat. Kemudian kita nak sembahyang fardu Jumaat. Macam mana Ustaz? Boleh tak kita jamakkan asar dengan Jumaat? Boleh, tapi dengan syarat kita solat Jumaat bukan dalam kawasan perumahan kita. Kita duduk di Yunus. Kita nak sembahyang di Masjid Darul Aman. Kita sembahyang Jumaat dan kemudian jamak asar. No. Nanti dulu. Kau masih dalam perkampungan kau ni. Ni tempat kawasan estate perumahan kau. Habis macam mana? Kau pergi ke Darul Ghufran. Kat mana tu? Kat Tampines. Pergi ke Istighfar. Kat mana tu? Kat Pasir Ris. Tu dah keluar pada daerah perkampungan Yunus. Lepas tu semayang Jumaat kat sana. Dalam solat Jumaat, dia niat. Aku solat fardu Jumaat ikut imam. Jamak dengan asar. Jamak asar. Lepas imam beri salam, dia pun bangunlah buat 2 rakaat asar. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Jadi boleh sembahyang jamakkan zuhur, jam Jumaat dengan asar, tapi di luar kawasan perumahannya. Dan boleh jamak dan kasar sepanjang perjalanan dan di perhentian persinggahan jika tidak lebih 3 hari 3 malam di tempat persinggahan itu dan tidak kira hari masuk dan tak kira hari keluar. Macam mana ni? Tak faham lah. Jadi kita ni dalam perjalanan, kita pergi ke Kuala Lumpur. Kita keluar pada Singapura pada hari Ahad. Hari inilah, lepas kelas ni kita pun pergi terbang. Kita flight sampai ke Kuala Lumpur, hari Ahad juga. Hari Ahad kita bersinggah pergi rumah makcik kita. Kita dah kira hari masuk. Hari masuk tak kira. Tapi kita diberikan kebenaran untuk berada di Kuala Lumpur untuk sembahyang jamak kasar selama 3 hari 3 malam. Jadi Ahad tak kira, Senin, Selasa, Rabu. Hari Khamis kita keluar balik ke Singapura. Jadi kita solid 3 hari 3 malam, tak lebih. Kita di Kuala Lumpur, maka sepanjang kita berada di Kuala Lumpur tu 3 hari 3 malam, kita boleh sembahyang jamak dan kasar. Boleh ke Ustaz? Boleh. Sebab kita tak melebihi 3 hari 3 malam, tak kira hari masuk, tak kira hari keluar. Macam tu juga jemaah-jemaah yang pergi umrah. Dia pergi Madinah Munawwarah. Dia duduk 3 malam di Madinah atau 4 malam di Madinah. Hari pertama dia sampai hari Ahad, misal kata. Hari Ahad dia sampai Madinah. Hari Ahad tak kira sebab hari masuk. Dia kira hari Senin, Selasa, Rabu. Hari Khamis dia keluar. Dia pergi Mekah pula. Jadi dia solid 3 hari 3 malam di Madinah. Maka 3 hari 3 malam di Madinah, dia boleh sembahyang jamak, dia boleh sembahyang kasar. Ustaz, boleh ke? Boleh. Cuma kalau kita nak pahala, kita janganlah buat macam tu. Kenapa? Kita sembahyang dengan imam lah 5 waktu dalam Masjid Nabawi. Dapatlah pahala lebih lagi. Jemaah pun ramai. 1 kali sembahyang dalam Masjid Nabawi seperti 1000 kali salat di luar Masjid Nabawi. Nampak tuan-tuan? Jadi kalau kita sembahyang berjemaah, lagi berapa ramai orang, macam itulah banyak yang pahala kita. Itulah dia tuan-tuan. Kalau kita singgah di satu tempat, kita boleh sembahyang jamak kasar selama kita tidak melebihi 3 hari 3 malam, tak kira hari masuk, tak kira hari keluar. Itu dia. Kalau kita sudah confirm, kita baliknya tu yang di mana kita akan duduk lebih pada 3 hari 3 malam. Umpamanya, kita dah beli tiket dah. Tiket balik kita pergi Singapura KL pada hari Ahad. Okey, hari Ahad masuk KL, tak kira. Hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, 4 malam. Hari Jumaat baru kita balik. Kalau dah confirm tiket tu, memang dah nawaitu kita akan balik pada hari Jumaat, maknanya sudah tentu confirm kita duduk lebih pada 3 hari 3 malam, maka tak boleh solat jamak kasar. Dari saat on our arrival saja dah tak boleh sembahyang jamak dan kasar. Alamak Ustaz, bukan nak tunggu 3 hari 3 malam. Tidak, tak payah tunggu 3 hari 3 malam. Sampai KL saja, dah sampai destinasi, sudah selesai kamu punya safar. Pelayaran kamu sudah tamat. Kamu tak boleh jamak dan kasar. Kerana kamu sudah letak niat nak duduk di Kuala Lumpur lebih daripada 3 hari 3 malam. Masya Allah. Itu tuan-tuan dan puan-puan ni. Jadi pelajaran kita petang ini bermanfaat untuk kita kalau kita nak berlayar ke mana-mana pun. Bukan hanya untuk pergi ke Mekah, Madinah saja. Kalau kita berhenti sesuatu tempat dengan niat untuk tinggal lebih, itu dah saya sebutkan tadi ya. Kalau darurat, boleh melakukan salat jamak tapi tidak kasar walaupun tidak memenuhi syarat musafir.
Sebenarnya sembahyang kasar ni hanya untuk orang musafir saja. Orang musafir tu orang yang melebihi 82 kilometer pelayarannya. Macam Singapura KL ataupun kita kata Singapura pergi Jeddah, itu dah tentulah ribuan kilometer. Tetapi kalau sekiranya jamak ni dia boleh dilakukan bukan hanya untuk musafir, untuk orang yang darurat pun boleh. Umpamanya orang sakit ni nak ambil wuduk 5 waktu susah. Jadi dia boleh sembahyang Zuhur, Asar jamak, Maghrib, Isyak jamak kerana dia kesusahan dia. Macam tu juga umpamanya kita dalam sesuatu masa, kita kesempitan masa. Umpamanya kalau sekiranya kita dalam urusan pekerjaan kita, tak boleh kita tinggalkan dia pada satu masa. Bukan tiap-tiap hari, sekali-sekala saja. Seperti anak-anak kita yang duduk di dalam perbarisan National Day. Dan perbarisan National Day itu dia duduk daripada lepas asar sampai isyak. Bila masa dah sembahyang maghrib, dia tak ada masa dah sembahyang maghrib. Jadi macam tu dia dibolehkan. Tapi ini kadang-kadang, jarang-jarang. Begitu juga kita yang di mana kita balik daripada pelayaran. Kita dah niat jamak takhir dah. Zuhur masuk dalam asar. Sampai di airport Singapura, kita nak sembahyang, tak boleh lagi ya. Aku baju kotor lah, najis dah terkena tadi kat toilet, aku tak jaga. Habis macam mana nak sembahyang? Kena balik rumah juga. Once kalau kita dah balik rumah, kita punya nama musafir dah tak ada lagi. Kita dah tak kira orang belayar lagi. Jadi kalau once kalau kita dah sampai rumah atau sampai daerah perkampungan rumah kita sudah putus pelayaran. Tak boleh jamak, tak boleh kasar. Tapi kalau darurat, kerana kita tak boleh sembahyang tadi kira luar kerana baju kita najis, kita balik rumah, kita jamak juga Zuhur Asar. Tapi jamak dengan 4 rakaat Zuhur, 4 rakaat Asar. Tak boleh buat kasar. Kasar tu hanya untuk orang yang dalam pelayaran sahaja. Itu kadang-kadang bolehlah. Kalau sekiranya keadaan darurat, alhamdulillah. Jadi selesai kita daripada membicarakan tentang solat musafir ya. Jadi kalau kita dah faham cara solat musafir, kita masuk pada bab yang kelima, ihram dan adab-adabnya. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sekarang ni kita syukur pada Allah, kita sudah mula masuk dalam bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi kita Rasulullah SAW. Jadi alhamdulillah banyaklah masjid-masjid kita pun buatkan maulidin Nabi SAW. Masjid Darul Aman ni pun ada juga, petang ni pun ada juga maulid ya. Jadi begitulah juga pihak kami pun adakan maulid juga ya di beberapa buah masjid. Tadi pagi di Masjid Maidin, di Masjid Maidin 17 hari bulan ya. Jadi insya-Allah besok pula kami akan ada di Masjid Wat Tanjung lepas maghrib. Kemudian nanti lusa pula di Masjid Maidin sekali lagi lepas maghrib. Dan kemudian di Marsa As-Sagaf iaitu pada 23 hari bulan September. 23 hari bulan September itu hari Sabtu. Lepas maghrib sampai ke jam 10 malam. Itu di Marsa As-Sagaf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi insya-Allah kita akan adakan majlis Maulid Rasul seperti ini. Dan Marsa As-Sagaf kita ni merupakan salah satu madrasah yang tua di Singapura. Berumur lebih 111 tahun, Masya Allah. Lebih 111 tahun, lebih dari 1 kurun tuan-tuan. Jadi Madrasah As-Sagaf ni banyak telah berjasa kepada umat di Singapura, melahirkan banyak asatizah, ustazah. Alhamdulillah. Tapi yelah kita fahamlah Madrasah As-Sagaf ni madrasah private, bukan dibantu oleh pihak pemerintah atau pihak MUIS pun ya, kalau ada pun mungkin sikit-sikit. Tapi mereka sangat memerlukan bantuan, sokongan daripada publik, orang ramai tuan-tuan dan puan-puan dia. Jadi dengan sempurnanya akan diadakan Maulid Nabi pada 23 hari Sabtu depan tuan-tuan. Hari Sabtu depan ini jangan lupa ya, siapa-siapa ada ke lapangan pada hari Sabtu depan datang Madrasah As-Sagaf. Dia orang ada buat pasar mini juga. Pasar mini pada pagi sampai ke petang. Kemudian waktu malam mereka akan buatkan Maulid Nabi dan insya-Allah kami akan bersama-sama menjayakan majlis Maulid Nabi itu. Jadi para jemaah sekalian, untuk menjayakan Maulid Nabi di Madrasah As-Sagaf dan untuk mendapatkan bantuan daripada masyarakat ramai, mereka mengharapkan sangat dapat mengumpulkan dana sebanyak $100,000 tuan-tuan. $100,000. Gambarkan nak bayar gaji, kemudian nak api air, kemudian pelajar-pelajar, bukan mudah tuan-tuan nak menjalankan madrasah ini ya. Anak-anak murid beratus-ratus ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
Kalau siapa-siapa sudi, ada dapat dah kupon amal, berani amalnya di meja kepegawai kita dengan harga $15. Dan tapi kalau sekiranya nak apa ni, setiap orang nak beli pun 15 pun mahal. Mungkin tuan-tuan nak puan nak derma lebih lagi, maka kami akan jalankan tabung sekarang ini. Tabung ini akan dijadikan khas untuk membantu Madrasah As-Sagaf Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan niatlah untuk bantu Madrasah As-Sagaf, untuk Madrasah As-Sagaf, silakan jalankan tabung ya. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, kita dermalah dengan ikhlas, kita bantulah madrasah kita yang di mana melahirkan anak-anak kita, anak-anak yang solehah, yang beriman lagi bertakwa insya-Allah. Dan demikianlah para jemaah sekalian, insya-Allah majlis zikrullah yang kita selalu pimpin pada petang Ahad ini ya, kerana sempena dengan Maulidir Rasul yang diadakan di Masjid Darul Aman ini, maka majlis zikrullah kita ni kita berehat sebentar selama 3 minggu. 17 hari bulan hari ini, 24 hari bulan September minggu depan, dan 1 Oktober minggu berikutnya. Jadi kalau ada antara anda yang mengikuti majlis zikrullah kami, maka harap ambil perhatian. Majlis zikrullah itu kami berehat sebentar untuk memberi laluan untuk majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di masjid ini dan juga di tempat yang lain. Jadi 3 minggu saja kita bercuti majlis zikrullah ini ya. Nanti lepas tu kita sambung balik majlis zikrullah. Begitu juga pelajaran kitab adab pun kita akan bercuti kerana kitab adab pun dibacakan sebelum maghrib. Jadi kita tak sempatlah sebab masjid pun nak menggunakan tempat ni untuk menjadikan majlis, kita katakan majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan dan puan-puan, pakej-pakej umrah November Disember sudah banyak orang menempahnya dan sudah banyak yang full ya. Ada tinggal beberapa lagi sikit yang belum lagi penuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan lambat-lambat. Kalau ada berhajat untuk nak tunaikan umrah sama anak, isteri, keluarga, family, sekarang juga kena buatkan persediaan. Tengok mana pakej yang masih kosong lagi, tengok cuti-cutinya dan kemudian buatlah penempahan segera. Dan demikian juga pakej kami iaitu Umrah Plus Istanbul pada 11 Disember masih ada tempat lagi, dan juga pakej jejak Rasul ke Baitul Maqdis ya. Dah 2 pakej dah penuh dah. Tinggal 1 pakej lagi 7 bulan 12. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang nak pergi Baitul Maqdis dengan umrah, dan demikian juga yang tak ada cuti panjang, 8 hari saja dia boleh ambil pakej Baitul Maqdis saja. Baitul Maqdis plus Aman plus Petra, iaitu pada 29 Disember dan 12 Disember. Masih ada tempat, itu pun tak banyak yang tinggal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekarang ini jangan lambat-lambat. Kenapa? Sebab sekarang semua on demand tuan-tuan. Kapal terbang pun sudah naik harga, hotel pun naik harga. Kenapa? Sebab banyak orang nak. Alhamdulillah ya, orang ada kesedaran nak pergi umrah, nak pergi ibadat ya. Alhamdulillah nak pergi Baitul Maqdis. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang mana nak bersama-sama Baitul Maqdis pada bulan November Disember, insya-Allah kalau Allah panjangkan saya panjang umur, sehat walafiat, saya dengan pegawai saya akan pimpin insya-Allah ke Baitul Maqdis itu. Dan demikian juga kita ada pakej dah siap dah untuk tahun depan 2024. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok jadual kami daripada bulan Januari, Februari sampai bulan Mac sebelum bulan Ramadan ya. Dan demikian juga kita ada siapkan pakej jejak Rasul iaitu ke Baitul Maqdis pada malam Isra dan Mi'raj. Masya Allah, di tempat Nabi solat, di situ kita akan solat. Masya Allah, tempat Nabi naik ke langit, di situ kita akan pergi. Itulah dia tuan-tuan, pada 4 Februari, 5 Februari, 6 Februari, semua kita dah siapkan date-nya. Yang Baitul Maqdis sahaja, 8 hari, dan di Baitul Maqdis plus Istanbul, plus Petra, dan Kairo, Amman, Baitul Maqdis, Masya Allah. Banyak pilihannya tuan-tuan. Tapi semua tu sudah hampir penuh kalau tak kita kejarkan dia tuan-tuan ya. Dan juga pakej jejak Rasul Isra Mi'raj plus Umrah. Kita ada 3 pakej, 28 Januari, 4 Februari dan 6 Februari. Tuan-tuan dan puan-puan, silalah tengok jadual tu, ambillah dia jadual ni daripada meja pegawai kami. InsyaAllah mudah-mudahan sesuai dengan cuti tuan-tuan dan puan-puan. Dan selain itu kita ada pakej wisata. Wisata ke Turki, ke Korea, ke Jepun, ke India, ke Kashmir ya. Dan demikian juga kita ada sediakan khidmat badal umrah. Masya Allah, $150 saja Ustaz. Badal umrah tu apa?
upah umrah, kita upah pelajar-pelajar kat Mekah buatkan umrah untuk mak bapak datuk nenek kita yang dah meninggal, atau yang sakit yang tak boleh bangun, kita pun terima juga upah umrah itu. Kalau nak pergi umrah 4,000, 5,000, ni dengan $150 saja. Masya Allah. Begitu pula kita terima upah haji dan umrah, badal haji dan umrah 3,500. Tuan-tuan nak pergi haji tahun ini, Masya Allah, tunggu kota. Berapa tu Ustaz? Tak tahulah, mungkin 18,000, mungkin 19,000, mungkin 20,000. Tetapi dengan 3,500 kita boleh buatkan haji dan umrah untuk mak bapak, datuk nenek kita yang sudah meninggal dunia, atau yang sakit, yang tak boleh bangun, yang perlu dibuatkan umrah dan haji untuk dia. Kami terima amanah ni dengan harganya 3,500, insya-Allah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah untuk pengetahuan kita semua, dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dengan itu kita menyambung pengajian kita dengan pelajaran fikih pula ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pelajaran fikih kita telah kita mulakan dalam 2 minggu yang lepas, dan kita telah sebutkan tentang bab air. Kita telah mengatakan bab air ini, Masya Allah, kita dah bagikan air itu pada 3 bahagian. Saat pertama, airnya dinamakan air yang suci lagi menyucikan. Boleh kita buat wuduk, boleh kita buat mandi hadas besar. Dan keduanya kita katakan air yang najis, yang terkena najis atau mutanajis, ya. Itu tak boleh buat wuduk, tak boleh buat kita buat mandi. Dan ketiganya ialah air mustakmal. Mustakmal tu apa? Yang sudah digunakan, untuk mandi hadas besar, hadas kecil, maka dengan itu tak bolehlah kita buatkan berwuduk. Dia suci tapi tak boleh menyucikan. Itulah pelajaran kita bab air minggu lepas. Pelajaran pada hari ini kita menyambung lagi dengan pelajaran babu alamatul bulugh. Siapa ada kitabnya boleh buka muka surat 107 kalau tak silap saya ya. Babu alamatul bulugh. Apa maksud bulugh atau baligh? Hukum syariat bagi orang mukallaf. Hukum syariat selalu berhubungan bagi seorang mukallaf. Mukallaf itu iaitu orang yang dibebankan dengan hukum. Berdosa, haram, wajib. Itu makna mukallaf, yang dibebankan dengan hukum. Jadi siapakah orang yang dibebankan dengan hukum? Iaitulah yang telah baligh. Pertama dia baligh. Kedua dia berakal. Kalau dia gila tak boleh, dia tak dibebankan hukum. Ketiga, selamat panca inderanya. Dia mata dia celik, telinga dia dengar. Dan keempatnya, dakwah agama Islam sampai pada dia. Kalau dia tinggal di atas bukit, orang tak kenal dia, dia pun tak tahu apa cerita, apa Islam, maka tak berdosa dia. Maka kalau komplit 4 syarat ini, baligh, berakal, selamat panca indera, dan sampai dakwah Islam pada dia, maka wajib baginya untuk melakukan segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah. Seperti kewajipan solat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Itu tuan-tuan dia. Jadi kalau sekiranya kalau macam tu, orang yang dinamakan orang yang sudah baligh tu, macam mana tanda dia pula orang yang sudah baligh? Maka ada pun tanda-tanda orang sudah baligh itu ada 3. Ada 3. Pertama, genap usianya 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jika telah berlalu atas bayi meskipun lelaki atau perempuan dari mulai waktu dia lahir 15 tahun, Qamariyah itu mana kalender Islam. Kalender Islam bulan. Kalender Islam itu tuan-tuan dan puan-puan dia mengikut peredaran bulan. Peredaran bulan berpusing keliling bumi ini selama 29 hari atau 30 hari. Itu kalender Islam kita. Kita mengikut peredaran bulan. Itu namanya Qamariyah. Kalender Masihi dia mengikut peredaran matahari. Bumi beredar keliling matahari sama 1 tahun 365 hari. Dia biasanya 1 bulan 30 hari atau 31 hari. Itulah dia. Jadi kalender Islam ni selalunya setiap tahun kurang 10 hari. Setiap tahun kurang 10 hari. Dulu kita puasa Ramadan bulan Jun. Sekarang masuk bulan April. Sekarang tak lama lagi masuk bulan Mac pula kita puasa Ramadan. Kenapa ni? Sebab dia makin naik. 10 hari kurang. Setiap tahun 10 hari kurang. Jadi itulah dia. Jadi kalau seorang anak, lelaki atau perempuan, sudah cukup umur dia ikut kalender Islam 15 tahun, maka sudah namanya baligh, sudah wajib dia melakukan perintah-perintah Allah yang dinamakan wajib tu, yang mana perintah dan haram dia buatkan perkara yang haram.
Yang kedua, cara kedua pula dia dihukumkan balik ialah kalau dia bermimpi keluar keluar air mani bagi laki-laki dan perempuan apabila usia telah mencapai 9 tahun. Jadi umurnya sudah 9 tahun. Kemudian bermimpi pula. Mimpi apa? Mimpi bidadari. Dia bersama bidadari, kemudian dia pun keluar air mani. Baik yang lelaki, baik yang si perempuan. Umur dah 9 tahun. Maka kalau dah keluar air mani dan umur sudah sampai 9 tahun, sudah kira balik. Ustaz, saya mimpi tapi umur saya baru 6 tahun. Itu bukan mimpi. Itu kau fikir-fikir saja, setan-setan saja. Itu tak masuk dalam hukum. Walaupun keluar mani pun tak masuk dalam hukum. Kenapa? Dia syaratnya paling minimum umur 9 tahun. Nah, tu tuan-tuan ya. Jadi kita pun tanya-tanya juga anak-anak boy kita. Oi, kau ada mimpi apa-apa? Mimpi apa pak? Mimpi bidadari? Tak adalah. Tak adalah. Jangan pula dia senyap-senyap saja. Kalau dia dah ada mimpi bidadari ke apa, sampai keluar mani, maka dia sudah wajib menunaikan perintah Allah. Itu adalah mukallaf. Dan cara yang ketiga kita mengenal dia itu sebagai orang yang mukallaf, iaitu keluar darah haid bagi perempuan jika usianya telah mencapai 9 tahun. Jadi kalau sekiranya orang perempuan ada ekstra pula. Selain daripada umur 15 tahun, selain daripada keluar air mani, kalau dia keluar darah haid. Tapi syaratnya minimumnya umur 9 tahun. Kalau umurnya 8 tahun, 7 tahun, keluar darah, itu bukan darah haid, itu darah penyakit. Jadi kalau umur 9 tahun, dia keluar darah. Dia pun kata, mak, keluar darah mak, apa ni mak? Mana kau sudah balik, kau sudah jadi mukallaf, kau wajib tunaikan perintah-perintah Allah. Itulah dia tuan-tuan. Umurnya 9 tahun mengikut kalender Qamariyah. Kalender iaitu kalender Islam. Ya. Berpedoman kurang dari 16 hari. Itu faedah. Penyataan telah balik. Penyataan seorang wanita dirinya telah balik dikarenakan telah keluar darah haid, maka hukumnya adalah sah. Dia pun mengaku pada mak dia, mak, saya ini secara keluar darah tadi. Umur kau berapa? Dah 10 tahun. Maka kau sudah balik. Wajib kita terima. Sebab apa? Dia sendiri buat pengakuannya. Yang kedua, anak yang dalam keadaan tuli dan buta dari semenjak lahir. Anak yang semenjak lahirnya dalam keadaan tuli dan buta, wa'alaikumsalam, maka hukumnya sama dengan orang gila. Sama orang gila tu apa? Tak dikenakan hukum. Macam mana nak hukum dia? Dia nak kita kata wajib sembahyang. Wajib dia meninggalkan perkara yang dosa. Dia buta, kita tunjuk-tunjuk dia pun dia tak nampak. Dia pekak, kita cakap dia pun tak dengar. Jadi oleh kerana itu, dia tak ada hukum. Dia tak ada hukum tu apa? Tak wajiblah dia ikut perintah Tuhan. Kalau dia buat salah pun, tak dikira berdosa. Seperti orang gila. Ya. Dan yang ketiga, amalan anak yang belum balik. Amalan anak yang belum balik, lelaki atau perempuan, terbagi menjadi 3 bahagian. Macam mana tu 3 bahagian? Amalan ketaatan. Amalan ketaatan akan ditulis amalan ketaatannya dan mendapatkan pahala. Mak bapak pembawa anak dia umur 8 tahun pergi ke umrah. Anak dia belum balik lagi. Tapi dipakaikan ihram, diniatkan dia, dibawa tawar, dibawa sa'i, digunting rambut dia. Maka sah dia punya umrah dia, maka anak tu pun dapat pahala dan si mak atau bapak pun dapat pahala. Itulah dia tuan kelebihannya. Kita bawa anak-anak, ustaz ni yang belum balik lagi. Belum balik pun tapi kalau kau bawa betul-betul ikut hukum syarat, sah dia punya umrah dia. Macam tu juga anak-anak kita bawa pergi masjid, mari ikut solat dengan bapa. Dia pun ikut solat. Dekat rumah pun dia ikut solat. Sah solat dia kalau cukup syarat dia ambil wuduk, tutup aurat dan dia ikut mak bapak dia solat, dia pun dapat pahala, mak bapak dia pun dapat pahala. Itulah dia tuan-tuan. Jadi kita ni kena latihlah anak-anak kita ni beribadat. Sebab itulah kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalah wa hum abna'us sab'in. Suruh anak kamu semayang umur mereka 7 tahun. Kalau dia tak semayang umur 10 tahun, rotankan mereka. Kenapa? Supaya didik mereka, supaya ikut perintah Allah. Dan demikian pula amalan maksiat. Dia tidak akan diazab dan tidak ditulis maksiat sampai dia balik. Dan haram bagi walinya untuk membiarkan dia mengerjakan maksiat. Kalau budak-budak belum balik buat dosa, apakah dikira dosa? Tak dikira dosa. Kenapa? Dia belum balik. Habis ustaz, habis budak-budak ni buat macam ni, perkara ni tak baik ni. Mak bapak dia kata tak apalah, dia budak-budak lagi. Haram mak bapak, berdosa mak bapak. Kau dah tahu benda ni haram, kau biarkan anak kau buat haram. Habis ustaz dia budak belum balik. Walaupun dia belum balik,
tapi oleh kerana dia adalah bawah pendidikan kau wajib melarang dia daripada buat maksiat. Macam tu tuan-tuan. Jadi begitulah kita jaga juga anak-anak kita ni. Kadang dia tengok TV dia macam-macam maksiat dia ada. Dia kita, tengok TV apa ni? Tutup. Kita kena jaga. Jangan kita biarkan, tak apalah budak-budak. Mana boleh. Walaupun budak-budak belum balik pun, kita kena larang mereka daripada buat perkara yang tak baik. Dan yang ketiga, amalan yang berhubungan dengan benda milik orang lain. Milik orang lain macam mana? Jika anak tersebut merosakkan barang milik orang lain, maka wajib baginya untuk menggantikan benda tersebut meskipun dia belum balik. Dan jika anak tersebut tidak memiliki harta, maka wajib bagi wali yang menanggungnya. Anak kita ni pergi ambil beg orang, kemudian habis duit orang tu diambilnya. Umur berapa? Umur ni 5 tahun. Budak-budak ustaz. 5 tahun tapi beg orang tu duit dah habis dah $50. Kena ambil duit budak ni. Budak ni ada duit tak? Ada. Keluarkan duit akaun dia. Bayar $50. Habis ustaz, budak ni tak ada duit ustaz. Saya bapa dia. Bapa kena keluarkan bayar $50 pada orang tu. Kerana anak kau telah keluarkan duit dia dan hilangkan $50. Oh macam tu. Yes. Sebab itulah bapa, mak kena jagalah anak-anak ya. Jangan dibiarkan dia merapu pergi ke sana sini. Tengok beg orang dah buka. Kadang-kadang ada buka, budak-budak ni suka buka-buka beg orang. Yalah maklumlah budak-budak ya. Macam tu lah tuan-tuan ya. Faedah keempat, kewajipan wali terhadap anaknya yang akan memasuki usia balik. Anak-anak belum balik. Tapi apa kewajipan mak bapak? Itulah pertama sekali, mempelajari dan mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah seperti solat, puasa, zakat, hukum jual beli dan lain-lain. Jadi mana mak bapak kena latih dia. Umur 6, 7 tahun, 8 tahun, puasa, ajak puasa. Setengah hari dulu, half day. Kemudian lama-lama lagi penuh, full day. Biasakan dia supaya nanti bila dia balik, dia sudah boleh buat. Kalau dia tak biasa buat, nanti bila dah balik, tak tahan lama, laparlah. Alamak, macam mana ni? Kau dah wajib ni. Itulah mak tak latihkan saya sebelum saya balik. Itu sebab tu kita disuruh oleh Nabi, suruh anak kamu semayang umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun tak semayang, rotankan mereka. Jadi kita kena latih mereka. Jadi apabila umur 10 tahun dia sudah semayang, apabila dia balik umur 15 tahun, tak payah lagi kita nak suruh dia semayang. Kenapa? Sebab dia sudah biasa dah tahu dah semayang. Dah tahu macam mana ambil wuduk semua. Itulah kewajipan mak bapak. Dan yang kedua, menjauhi seluruh larangan Allah seperti zina, riba, namimah dan seluruh aneka ragam maksiat. Mak bapak kena ajar, kau jangan buat macam ni, berdosa. Jangan tengok gambar-gambar macam ni, berdosa. Jangan cakap macam ni. Ni cakap maki-maki hama ni apa ni? Kadang-kadang anak-anak ni baik, tapi bila pergi sekolah campur kawan-kawan, balik maki hamun lah, macam-macam, mencarut-mencarut lah. Kau jangan cakap macam tu, berdosa. Kita kena warning mereka. Jangan kita biarkan mereka. Ustaz tak apalah, dia budak-budak. Mana boleh? Walaupun dia budak-budak belum balik, tapi mak bapak kena latih dia. Jangan buat perkara yang maksiat. Kalau nanti dah balik, dia buat maksiat, mak bapak tanggung dosa, budak ni pun tanggung dosa juga. Dan demikianlah yang ketiga, kita mengajarkan dia sejarah Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Ajarkan sejarah Nabi. Ini maulid Nabi. Sejarah Nabi SAW. Macam mana lahir Nabi. Macam mana Nabi susah payah menjalankan dakwahnya. Macam mana keluarga Nabi. Siti Fatimah. Anak Nabi semua. Jadi kita bawa anak, mari kita dengarkan sejarah Nabi SAW. Mari kita hadir maulid Nabi. Alhamdulillah masjid-masjid kita semua ada maulid Nabi. Daripada 1 sampai 12 Rabiul Awal. Semua ada maulid Nabi. Dan kita ajak anak kita. Ajarkan mereka. Siapa nama Nabi kita? Nama bapa Nabi, nama datuk Nabi, siapa nama isteri Nabi, nama anak-anak Nabi. Semua kita kena kenalkan. Kalau tidak, macam mana dia nak kenal? Anak kita pandai nama Hollywood, Bollywood, kenal pemain bola, kenal pemain muzik. Tapi Nabi kita sendiri pun dia tak kenal. Macam mana ni? Jadi kita wajib, bukan sunat tuan-tuan, wajib kita ajarkan anak-anak kita. Dan yang keempat, mengajarkan ilmu adab dan akhlak serta kewajipan berbakti kepada kedua orang tua. Ajarkan dia adab. Kau cakap dengan bapa, cakap baik-baik, lembut-lembut. Jangan kasar-kasar. Kena hormat. Orang-orang tua dah datang, cium tangan mereka. Hormat orang tua. Jangan kau pekik-pekik. Ni kira ni, kita mak cakap sekali, dia cakap 10 kali pula. Masya Allah, ini jadi anak apa ni? Jadi kita kena ajarkan dia adab.
Jangan kau kurang ajar dengan mak bapak. Mak cakap diam, bapak cakap diam. Dengar apa mak cakap, dengar apa bapak cakap. Tapi itulah, dia tak boleh jadi satu hari tuan-tuan. Dia kena praktis sepanjang masa. Kita kat rumah, kita ajar, kita didik. Ini wajib tuan-tuan, bukan sunat. Dan kelimanya, menjauhi pergaulan yang dapat merosak moral dan akhlak. Kita tengok kawan-kawan anak kita, dia kawan dengan siapa? Bapak tak mau kau kawan dengan budak-budak ni. Ini budak-budak nakal ni. Bapak tak mau tengok kau kawan dengan dia lagi. Kita kena warning dia. Sebab yelah, maklum kadang-kadang bila budak kawan-kawan yang nakal ni, nanti perkara yang tak baik semua dia bawa balik ke rumah dia. Ini yang berlaku pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Anak kita jaga baik-baik, tapi bila dah pergi sekolah, macam-macam yang tak baik pula berlaku. Na'udzubillah min zalik. Begitulah ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi dalam masalah kita menjaga anak-anak kita ni, kita jagalah kewajipan kita sebagai ibu bapa. Mudah-mudahan kita dapat tunaikan perintah Allah dan jaga anak kita sampai anak kita pun jadi anak yang soleh dan solehah, yang beriman lagi bertakwa, insya-Allah taala. Sampai situ sajalah untuk kita pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi insya-Allah kita sambung lagi pelajaran kita pada minggu hadapan, pelajaran kursus haji dan umrah dan pelajaran fikih kita juga insya-Allah. Jadi insya-Allah sampai sini kita baca istighfar, kita minta ampun kepada Allah. Jangan lupa, sesiapa yang nak ada masa, majlis Maulid Rasul ada di Masjid Darul Aman sebentar lagi akan bermula, dan juga di masjid-masjid lain. Dan insya-Allah saya pun sendiri besok di Masjid Wat Tanjung lepas maghrib ya, Masjid Wat Tanjung dekat Paya Lebar. Jadi insya-Allah di hari Selasa pula di Masjid Maidin di Kembangan ya. Insya-Allah siapa-siapa adalah masa silakan. Dan jangan lupa minggu hadapan hari Sabtu di Madrasah As-Sagaf. InsyaAllah silakan ajakkan keluarga seramai-ramai untuk kita meraihkan majlis Maulid Rasul SAW. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita baca istighfar minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tuan-tuan untuk minuman air refreshment, apa yang ada rezeki insya-Allah. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.